rumah. Sebuah jalan raya sepanjang 17 km bakal dibina yang akan menghubungkan Kampung Penasu, 7 buah rumah panjang sekitar Nangan Semah dan Nangan Serban serta Sekolah Kebangsaan Batang Lasa dengan jalan utama Tanjung Manis Sibu. Memberitahu perkara tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Darul Safi'i Ahmad berkata kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM250 juta untuk projek ini dan konsultan bagi projek berkenaan juga telah dilantik. Menurut Safi'i, jalan baharu ini nanti akan memberi impak besar kepada penduduk yang sebelum ini hanya bergantung kepada jalan sungai dan jalan ladang sebagai laluan utama keluar masuk ke kawasan ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Berambil Raya 2025 di Dewan Komuniti Kampung Penasu. Jelasnya lagi, pelaksanaan projek ini akan melengkapkan keseluruhan jajaran jalan perhubungan di kawasan Darul sekaligus membuka lebih banyak akses antara kampung, rumah panjang dan kawasan pekan. Apabila jalan ini siap kelak, ia akan menjadi penghubung penting yang melengkapkan jaringan jalan darat di seluruh kawasan Darul, memudahkan pergerakan, mempercepatkan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baharu kepada penduduk.